Kita ni hidup zaman hok memang money ni is king lah. Testo kita jatuh ni, laki ni jatuh testo kita. Badan kita tak hasilkan sama macam umur kita sebelum ni. Tapi dia still hasilkan lah dalam keadaan sedikit kan. Benar. Tapi apa efek dia sebenarnya? Seperti hok mana awak beritahu tadi. Testosteron hormon lelaki. Hormon ni bukan hanya ada pada lelaki tapi untuk wanita. Pada waktu satu ketika umur 18-an 20 tahun tu, kita punya hormon lelaki ni sangat cantik, sangat bagus lah. Tetapi apa yang menyebabkan dia rendah? Before kita beritahu kenapa dia, apa efek dia menyebabkan oleh kurang testosteron ni, apa benda yang kita boleh menyebabkan dia jadi rendah? Satunya adalah lifestyle. Kita ni hidup zaman hok memang money ni is king lah. Semua benda pakai duit. Okay. So bila kita punya makan, minum, bini, anak semua ni perlukan duit. Lelaki dia akan buat kerja lebih. Satunya dia kerja hakiki habis pagi hingga 5 petang dah. Pas malam dia push buat Grab. Contoh. Tidur pun jadi tak teratur. Tidur jadi kurang pada 8 jam. Dengan dia punya makanan dia buat kerja berat semua ni, kadang dia makan malam pergi behek, item manis pula tu dengan nasi lemak padu. Benda-benda ni bila lifestyle tak jaga, exercise pun memang ke laut, tidur tak cukup, kerja lebih, lepas tu dengan stres tinggi, benda ni menyebabkan testosteron dalam badan tu dia akan drop.